Contohnya tuan-tuan, kita ni tahun baru kita nak jaga lidah kita, tak nak ngumpat. Tuan-tuan, mustahil kita boleh tinggalkan ngumpat kalau kita masih duduk dengan kawan-kawan yang ngumpat. Mustahil untuk kita ni boleh berubah memelihara aurat kalau kita ni masih berkawan dengan orang-orang yang berbuka aurat. Susah untuk kita nak berubah, nak baca Quran kalau kita tak duduk dan cari orang-orang yang nak baca Quran sama-sama. Poin dia tuan-tuan, untuk berubah kita perlukan kawan, kita perlukan orang. Kita tak boleh seorang-seorang tuan-tuan. Ada orang, tak apa, aku boleh berubah seorang-seorang. Nabi SAW boleh saja berdakwah seorang diri. Allah boleh turunkan tentera-tentera daripada langit, para malaikat untuk tolong Nabi. Tapi Nabi tidak berdakwah seorang diri. Nabi ada Sayyidina Umar, Nabi ada Sayyidina Abu Bakar, Nabi ada Sayyidina Uthman, Nabi ada Bilal, Nabi ada Zaid bin Harithah, Nabi ada sahabat-sahabat yang ramai. Untuk Nabi beritahu dalam berubah, untuk kita ni nak sampaikan kebaikan, nak jadi orang baik, dia tak boleh seorang diri. Tuan-tuan, syukur kita hari ni tuan-tuan, kita ada kawan yang baik-baik.